Trump ni dia kenakan tarif atau trade war ni bukan sekarang. Dulu waktu first presidenship dia dah bagi tahu. During that time dia dah kenakan tarif terhadap China. China lah mangsa. Sebab apa? Sebab banyak barangan-barangan China ni masuk ke US. So berlaku defisit. Barang mereka tak pergi China, barang China mai dekat mereka. So dia nak kenakan tarif, bukan China kena bayar, tapi user dekat US ni kena bayar cukai tu. Dia buat benda ni dengan satu motif lah, adalah America first. So dia tak nak US ni bergantung sangat dekat China. Semua manufacture sana buat sana. Tapi baru-baru ni, the second term presidenship ni, dia dah buat gila. So Trump umum dengan dia buat keluar satu list papan dia besar kan. So orang kata Trump ni merapu, dia kira ni pakai ChatGPT. Tak pasal-pasal Malaysia kena tempiah. Bila dia buat benda ni, dia dah goyangkan ekonomi. Orang dah takut sebab banyak barangan-barangan US ni dibuat dekat China. So dia nak tarik balik big company ni buka kilang dekat US. Tapi benda ini takkan berlaku. Sebab apa? Satu, gaji US antara paling mahal dalam dunia. Dan dekat China, gaji manufacturing dia paling murah, plus ratio to competency. Maksudnya walaupun hang bayar murah, tapi dia pakar. Negara lain tak ada macam ni. US bayar mahal tapi bingung. So buang duit, buang masa. Bila dia umum tarif ni, banyak pasaran saham US ni dah jatuh 20%, hampir 30%. Tapi kita kena ingat, Trump ni bukan bodoh.